Pernah tak korang fikir kenapa aiskrim potong dipanggil aiskrim potong? Jangan gelak. Jawapan dia sebenarnya lagi menarik daripada korang sangka. Dulu, sebelum aiskrim moden masuk, penjual dulu-dulu tak ada mesin fancy. Diorang cuma ada satu blok ais besar yang dibekukan dalam acuan pancang. Macam batu bata, bila pelanggan datang, penjual akan keluarkan pisau pancang yang dia celup dalam air panas. Bukan sebab nak show off, tapi sebab pisau panas tu senang nak belah ais. Dalam satu potongan licin, bunyi krak, tu memang puas hati kalau dengar depan-depan. Dan sebab dipotong manual, satu pun takkan sama saiz. Ada sekali tebal sikit, ada yang nipis, ada yang tengah-tengah. Tapi itulah yang buat aiskrim potong terasa manusiawi. Setiap potongan ada jiwa, bukan mesin. Sebab tu, bila korang makan aiskrim, sebenarnya korang tengah rasa cara lama yang masih bertahan. Satu tradisi kecil tapi penuh memori dari zaman berpuluh tahun. Kalau korang nak bongkarkan lagi rahsia makanan nostalgia macam ni, tekan follow dan share video ni. Kita simpan lagi banyak cerita lama sebelum hilang.